Ramadan tiba, Ramadan tiba. Orang Kulim, apabila dengar bunyi Ramadan, jangan lupa tradisi bubuk kanji di bulan Ramadan dekat Pekan Kulim. Yang mana masih belum tahu, dekat Pekan Kulim ni kita ada buat tradisi bagi bubuk kanji secara percuma. Macam biasa, edaran start jam 3 petang. Apa yang belum tahu, yang belum rasa lagi bubuk lambuk kita yang sedap dekat Taung Kulim ni, main rasa. Okey, sejak 1960 lagi kanji ni. Okey, sekarang ni jom ikut saya kita ambil bubuk lambuk sekarang. Nanti akan ada sukarelawan tunggu depan ni. Start pukul 3 boleh ambil seorang dua. Kalau hampa main family sampai 20 orang nak ambil 3 tu, kita consider boleh bagilah. Yang penting jangan lupa tabung sumbangan ikhlas. Bulan Ramadan, orang kata bulan paling banyak kita kena buat kebaikan. Letaklah sumbangan dalam ni, RM1 ke RM2 dapat RM50 lagi bagus. Saya nak tunjuk dekat hampa, sumbangan-sumbangan hampa ni semua pergi mana? Main sini. Ni semua kos. Ada udang kering, ada udang liang, kos-kos sukarelawan, kos maintenance dan kos bahan-bahan mentah. Sebelum pukul 3, orang dah start beratok untuk ambil kanji. Parking dekat sini jangan risau. PKK tak marah, polis tak marah, tapi dia parking side lah, jangan parking 2-3 hari. Jom, pukul 3 kita tunggu. Ramadan